mau menyampuh lah kalau orang kata, oh tak, I mau OCD lah. Mahal lah OCD tu. Aku bawa penampang lagi. Aduh OCD bang. Banyak tu. Aduh OCD. Hang tak tahu OCD tu apa. OCD. Dia Betul. bukan OCD ni bukan Buat-buat. orang, bukan barang yang susun elok. No. I am a messy person. Betul. But I am very hygiene. Messy and hygiene is two different things. Betul. You see? It's two different things. Being hygiene. Saya messy. I am a messy person. But I am a very hygiene person. I cannot share my toilet with other people. So dia macam dia jadi susah bila kahwin. Because I have to share toilet with my husband. Jangan simpan, lepaskan beban. Biar cahaya masuk dalam jiwa. Jangan simpan, cerita bersama. Kerana kita kuat bila saling percaya. Assalamualaikum dan selamat kembali ke podcast Jangan Simpan. Okay guys, hari ni kita ada tetamu istimewa di mana kita akan bincangkan topik yang tak terlalu berat tapi tak juga ringan. Okay, so tajuk kita pada hari ni adalah OCD, penjara dalam minda. Jadi buat mereka yang belum tahu OCD itu apa, kejap lagi kita akan ulas. Dan sudah semestinya bersama saya, saka yang saya telah dibelai, Dr. Atrash. Hai, saya Dr. Atrash. Jadi hari ini dalam podcast Jangan Simpan, kita nak bawakan seorang individu yang special, di mana saya kenal sebenarnya ni kali pertama jumpa. Kenal dalam social media, dalam TikTok, Kak Faizah Ilai, ya, terlepas dah cakap. Kak Faizah Ilai merupakan seorang selebriti, seorang ibu, seorang isteri yang kita tak tahu sebenarnya ada di sebalik wajah yang senyum, ada masalah yang mungkin orang tak tahu. Jadi hari ini kita sama-sama nak rungkai, di mana topik kita hari ini adalah OCD, penjara dalam minda. Betul. Topik yang kita akan ulas tentang OCD, Obsessive Compulsive Disorder, bersama Kak Faizah Ilai. Yeay, selamat datang Kak Faizah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang nak tanya Ustaz, ni nampak blusher teruk sangat tak? Tak nampak okey. Nampak natural. Lebih belum ada blusher aku ni. Tak apalah nah, janji. Okey ke editor nampak? Tak nampak terang sangat tak kan? apalah, janji nampak macam pakai, nampak macam blusher lah. Penat kubu blusher ni kalau tak nampak. Nampak. Nampak blusher. Sama ada dengan tudung. Sama tak? Dia kena sama. Dia matching lah, dia masuk lah. Okey. Okey. Cuba Kak Faizah cerita siapa seorang Kak Faizah Ilai. Atau Maini. Nama famous kat TikTok, Maini. Nak tahu juga apa main ni? Kami introvert sebenarnya. Oh. Sangat introvert. Tapi memang kalau kita tengok kat look live dekat TikTok tu, kalau look live kat TikTok tu dia sebab kita bercakap sendiri kan. Jadi okey je, dia akan nampak very friendly tapi kalau yang pernah syuting, kalau syuting dengan kami dia tahu lah kami bukan jenis yang bukan dia kalau kata orang yang kita dah rapat tak apa, tapi kalau kata macam orang tu yang macam kita baru jumpa, nervous ada. I decided to play safe, takut sekali lagi aku terkeluar cakap kan dia tak comfortable. Dia macam tu. Kak Faizah orang Gelugok, Taman Sadun. Jadi Kak Faizah memang membesar kat Penang kan? Besar kat Penang lah. Migrate dekat Selangor bila? Migrate Dia macam jauh sangat tu. Jauh. Habis lepas PM masuk ITM. Kat situ lah. Start tu lah. Okey. Jadi Kak Faizah sebenarnya kita nampak macam Kak Faizah cakap lah tu, saya pun tak expect sebenarnya ayat Kak Faizah first tu introvert. Saya terkejut. Ya. Tapi memang saya dapat rasa lah tadi Kak Faizah agak, dia boleh nampak kan bila orang tu dia introvert sikit, dia macam ada barrier sikit lah. Dia ada barrier. Ada hijab yang terpasang lagi lah. Tapi okey lah, dia tak adalah nampak macam pemalu. Dia different. Tak. Pemalu tak. Pemalu tu different tau. Dia lain. Dia bukan malu. Dia akan tak tahu kat mana nak mula. Dia macam selalunya orang tu kena mula dulu. Betul. Kalau kami tak boleh go. Aku nak cakap apa ni? Aku nak start apa ni? Dia takut nanti kalau kami yang start dulu kan Terlebih. Sebab dia ada OCD. Jadi dia akan macam sekali aku cakap dia ni tak okey. Jadi dia macam play safe.
dia lepas kami masa lepas dah kahwin ni kot. Because my husband is a very people person. My husband is a very people person. So bila kita dah kahwin kan, jadi kita akan terikut lah. Jadi kalau dia tak ada, I am totally quiet. Dah lah kepompong lah. Kira macam tu lah. Sepatutnya orang tanya, sepatutnya kecap lah. Jadi macam kita takut nak cakap lebih kan. Aku cakap lagi dia ni okey ke tak, sebab kita tak kenal orang tu kan. Betul tak sangka. Sebab waktu Kak Faizah dekat yang tepi laut tu, dekat Penang, yang duduk dengan Suzana kan. Tu siapa yang duduk saya tegak tu? Kak Faizah kat mana? Kat Penang lah. Waktu tu saya nampak macam Kak Faizah macam very outspoken. Dengan dia dalam tu dia orang. Sebab kenal. Sebab orang yang kita dah biasa kan. Jadi boleh lah. Kalau kata orang yang macam, dia kan ada satu time yang kita rasa macam I don't want to speak to anyone, so I don't want to speak to anyone. Dia ada. Kak Faizah ada masa yang Kak Faizah takkan live lah. Ada jugalah. Tapi sometimes I have to push myself sebab kita punya ni dengan kerja kita kan. Dia I have to push myself. Betul. Tapi kadang-kadang boleh nampak kalau time kita tak okay tu. Tapi maybe I'm used to it lah. Sebab pretending is part of my job. So acting ya. Tapi itulah kan, dilema tu bila kita acting tu, kita banyak hide the real feelings lah, the real emotion lah yang orang tak tahu. Jadi Kak Faizah masuk dalam live saya ingat lagi Kak Faizah cakap, "Hai, orang kamu kita." Tak ingat tau. Lepas tu Kak Faizah cerita, Kak Faizah cakap sikit lah. Saya pun ada OCD. Kak Faizah cakap, lo ni anak pun duk risau anak pula kena. Yang tu risau ni anak lah. Dia sebenarnya genetik OCD ni. Betul. Dia genetik. Dia probably is from my mum. I think it's from my mother. Lepas tu dia mai ke kita. Lepas tu dia pergi ke anak. Dia something yang you tak boleh avoid tau. Sebab apa? Sebab bila kita membesarkan anak kita ada OCD. Jadi benda yang kita tengok tu yang membuatkan macam kita mengajak, tapi kita mungkin we did not realise yang benda tu macam kita tengah mengajak benda yang boleh membuatkan dia akan ikut. Dia menjadi acuan. Bila kita besarkan anak dengan cara tertentu, dia jadi acuan untuk anak tu ikut bila dia besar. Tapi dia disebabkan dia tak pandai, sebab dia kena at a very young age. Macam kami kena macam umur dah 14-15 macam tu. Baby dah ada lama lah kot, tapi macam dia develop. Tapi dia disebabkan dia tak pandai lagi. She's way too young. So I decided to bring her to see the therapist lah. Macam mana perjalanan tu Kak Faizah? Yang awal-awal Kak Faizah dapat detect 14-15 tahun tu. Dia panic attack. Ada panic attack. Tapi masa zaman 90-an tu dia macam, mana kita pernah dengar ni OCD. Kan yang macam paling tinggi pun histeria. Zaman dulu, zaman kita. Dia senang je cerita orang gila yang kita tahu, orang yang ada masalah mental ni yang duduk kat sana, yang orang gila kita tengok duduk tepi jalan, yang duduk main minta makan, yang tu orang gila lah bagi kita. Jadi kita memang tak tahu yang depression apa mendatang ni semua tak ada lah zaman dulu. Tak ada. Kan. Jadi semua zaman mak-mak kita tu gila lah, ada 1001 gila, macam gila dah. So macam masa tu kita tak dedahkan. Didedahkan benda-benda yang macam ni tau. Betul. So sekarang ni yang macam orang baru nak tahu. Kadang tak gila pun mengaku gila pun ramai juga. Itu banyak juga. Yang tu banyak kan. Elok hang tak gila hang mengaku hang gila atas apa seronok kan jadi gila ni. Kan. Jadi benda so benda tu bila selalu kena macam, so I keep macam complain dekat mak lah, kata tak tahu lah macam tak okey, cakap dah lah disebabkan sebab kami selalu sakit tau. When I was at very young age, memang selalu pergi kira hospital dengan, but I have asthmatic. Memang kami ada masalah sakit ni since when my mum beranak kami dah masuk hospital dah. So 30 hari tu, beranak 30 hari tu aku duduk hospital dah. So memang ada banyak orang salah nanti lah, kalau orang pilih kita take penyakit lah. Macam penyakit dah. So bila kata dah duduk hospital tu, jadi anak first kan, jadi mungkin mak tu dia jaga macam dia overprotective sebab selalu sakit kan. Jadi mungkin lah dekat situ, sebab tak boleh nak ingat sangat. So mungkin dekat situ. So kalau kata sakit sikit je, dia akan terus bawa pergi hospital. Faham tak? So bila dah complain macam tu dia bawa pergi hospital. So masa doktor explain tu, kami ingat, tapi kami cuma macam I couldn't be bothered because I don't really understand what the doctor is talking about. So dia macam apa hang cakap ni, mampu bilang kat hang kan. Tapi dia hanya bagi ubat tidur because I cannot sleep at night.
Masalah tidur insomnia ni memang dah lama lah, daripada very young age, daripada mungkin 8, I don't know. Dah lama sangat. Dari sekolah rendah lagi? Dari sekolah rendah lagi. So bila dah start ada bila dah start jumpa doktor tu, dia akan bagi ubat lah. Dia bagi ubat tidur lah. Untuk tidur sajalah. Untuk tidur lah. Sebab dia memang tak ada ubat OCD ni. Betul. OCD dia tak macam bipolar yang macam ada ubat penenang, dia tak ada. So memang dia long life. Ya, yang macam nak cakap, OCD ni is like having a war with yourself, you know. Betul. Dia bukan penjara, it's a war. You're having a war with yourself that not everybody can understand. And there's no point you telling other people. There's no point, because orang tu takkan faham. Betul. Cuba lah explain, walaupun you go to the Terapis. therapist pun, kan? Okay. Yeah. Jadi nampak bila Maini cerita ni, banyak yang Maini punya OCD ni actually banyak lebih kepada thinking. The obsession tu banyak. Tu yang menjadi panic attack. Ya, betul. Betul. Dia ialah sebab tu dia obsession kan. Dia sebenarnya OCD ni dia bukan, it's not about being perfectionist, being clean, tak. Tak. Sebab tu kadang-kadang aku mau menyampah lah kalau orang kata, oh tak, I mau OCD lah. Mahal lah OCD tu, aku bawa penampang lagi. OCD bang. Banyak tu. Ada OCD. Hang tak tahu OCD tu apa. OCD, dia bukan, OCD ni bukan buat-buat. Bukan barang yang susun elok. No. I am a messy person. Betul. But I'm a very hygiene. Messy and hygiene is two different things. Betul. You see? It's two different things. Being hygiene. Saya messy. I am a messy person, but I am a very hygiene person. I cannot share my toilet with other people. So dia jadi susah bila kahwin. Because I have to share toilet with my husband. Betul je nak? I have to live with it lah. Masa my first 5 years married, it was so difficult because ada banyak rasa komplain dalam diri tu. Dia tak faham. He's being a man, you know. Man, you know, and dia pula orang shooting. So dia macam dia susah nak faham, dia susah lah. But I live with it sampai ke satu tahap yang macam it's not gonna work. So dia kena macam, kalau abang pun dia takkan faham. Dia takkan faham. Dia memang kalau kata kita pergi jumpa, walaupun kita pergi jumpa yalah, I mean terapis ke, kita jumpa, dia boleh bagi tahu, tapi it's you. It's you. Yang merasai, mengalami. Kecuali kalau doktor tu pun ada OCD, mungkin dia faham lah. Tapi kalau kata doktor tu tak ada, doktor tu boleh duk cerita je, kita boleh duk dengar. Cuma kita hanya boleh bercerita untuk to relax yourself. Yang tu je lah. Betul. Macam OCD ni sebenarnya, Obsessive Compulsive Disorder, dia ada dua elemen. Dua komponen. Pertama obsesif, iaitu image, pemikiran, thoughts yang berulang. Okay. Dan kompulsif ni pula tindakan yang berulang untuk meredakan atau melegakan pemikiran tersebut. Jadi macam Maini sebut Maini sebut Maini senang. Macam Maini, apa contoh yang awal-awal dululah? Semua di atas lah. Semua di atas lah tadi. So dia macam ni. Kalau kata, if you want to talk about hygiene, kami pernah yang ke satu tahap yang I remember when I was 8, my right hand, tapak tangan ni, dia jadi koyak semua sebab terlalu banyak basuh tangan. Koyak berdarah. Pergi doktor, I remember that. Doktor dekat JH. Dia jadi macam dia tak mau pegang sebab terlalu. I wash my hand like memang jadi yang cuci tangan like lepas 5 minit, lepas 5 minit. Sebab dalam potong buka kita rasa tak elok, kita rasa macam kotak. Aku rasa ada kuman lah ni. Aku rasa aku duduk nampak kuman tu. To that stage tau. Dia bukan yang macam dia tak faham. Dia bukan, we don't want to do it. I don't want to do it, but you know, tu sampai sekarang kami kalau kata thumbprint, tak ada. Jari ni tak boleh pakai dah. Jari ni dia punya thumbprint tak ada dah. Oh, tak ada cap jari tu? Tak ada. Licin? Tak ada. Kena pakai retina. Di sini tak boleh. Tangan sini. Oh. Kesan dia tu Lepas tu kalau JPN macam mana? Ada di sini lah. Belah kiri Dia buat bilah 100 kali pun tak jadi apa. Ni nak pergi overseas susah sikit. Kalau jenis ni tu. Betul.
Jadi maknanya Maini dia tak ada spesifik. Dia Dia- lebih kepada apa yang thoughts tu ada, dia jadi jalan. Ya, dia jalan. Dia macam dia lepas tu masa tu tak tahu lagi lah. Lepas tu kalau macam kita cuci pinggan kan. Kalau kita cuci pinggan sebabkan mak punya kacang pati dulu kat Penang. So dia ada kedai kan. Okay. So kadang-kadang macam kita lepas sekolah dia suruh lah cuci, tolong mai kat kedai dia cuci pinggan kan. Kalau kami cuci pinggan kat sinki tu, sunlight tu, kan seminggu habis dah. Aku cuci sampai bui penuh ni. Aku cakap, dah. Hang kalau cuci pinggan, aku punya kedai tu bankrupt. Yang aku ikut balik. Orang Kalau pergi Penang raya, kalau pergi raya ke rumah makcik-makcik, hang tak cuci pinggan. Hang tak payah cuci pinggan rumah aku. Habis semua sama-sama aku semua. Tapi lama tak Maini? Lama tak Maini cuci? Lama lah. Dia kan macam betul-betul cuci lah. Dia kan betul-betul yang macam betul-betul macam selagi kan kalau kedai ni kan dia pakai pinggan yang plastik tu kan. Dia memang kadang-kadang dia akan rasa walaupun kita dah cuci dia akan benda tu biasa. Dah aku buat sampai hilang lah benda tu. Sampai hilang lah benda tu. Jadi dia bukan kita nak buat tapi dia jadi lambat lah. Orang duk tunggu pinggan tak ada. Aku ni dia ambil cuci. Lama-lama pinggan tu yang hilang dulu. Tapi the great thing is Kak Maini dia boleh cerita, dia dah boleh gelak lah. Tapi sebenarnya I know in your mind tu memang sangat benda tu zaman dulu tu macam berat. Tapi I disebabkan kami jadi I tak ambil Pot. dia tak ambil dia macam ambil I thought myself that yang disebabkan kita tak boleh nak rely kat orang lain tak faham. Jadi kalau kata I keep thinking dia akan buat I sakit kepala tau. So I have to teach myself not to think about it. So okay je lantak bila okay je. Macam tu. Betul. Tapi when my age is catching up, I yang sangat relax tu dia dah mula jadi tak relax lah. Bila dia start jadi tak relax bila lepas ada anak. Lepas ada anak, dia tak relax dah. Dia tak apa-apa nak relax dah. Jadi Lepas apa? tu sekarang ni bila anak dah besar, bila kita duduk nampak anak kita tak okey, aku rasa aku kena relax ni. Kata nanti anak aku tak relax. Sebab fikirkan anak tu lah. Jadi tak relax tu macam mana? Apa yang selalunya tak relax lepas dapat anak? Dia bila kita tengok anak OCD ni. Macam nak cakap bila kita ada anak, kita akan fikir I did not sleep at night. Sebab I takut selagi anak I sakit susu ke. Selagi aku tertindih atas dia ke. Mati ke. Faham. Tu OCD. Tapi serius saya cakap dengan Kak Faiza. Kak Faiza the different type of OCD yang saya pernah jumpa. This is OCD. Ya, betul. Kak Faiza cerita ni sebenarnya Kak Faiza bagi saya buka minda saya lagi macam wow, dia lagi 360 tau. Dia punya angle yang masuk. Intrusive thoughts tu. Dahsyat. Tapi sebenarnya kalau ikut memang very severe lah kalau kita cakap jujur. Boleh dikatakan severe. Ya, sebab semua benda sebenarnya. Semua. Ya, Dia bukan satu benda je. kata cuci tangan. Kalau klien saya jumpa, solat dia. Solat je, dia OCD. Tentu je lah. Yang lain tak lah. Jadi bila contohnya Allahu Akbar, dia dah sembahyang, lepas tu dia tak ingat. Itu bukan. Itu kadang-kadang kalau nak cakap macam tu macam Nabi pun. Betul. Tapi yang ni Kak Faiza memang teruk. I know. dia I met memang someone yang like that. teruk. Dia memang teruk. Kami ada kawan yang dia suka ayak. Dia suka ayak. Dia ada OCD. Dia selalu suka kat ayak. So dia akan ambil wuduk banyak kali. And dia meninggal pun dalam ayak. Allah Akbar. Kak Faiza tahu patient yang saya cerita tu. Yang paling sedih, Kak Faiza tahu lepas saya pada dapat OCD. Dia OKU. Bila saya cerita saya sedih. Dia kena OCD tu orang bully dia kat sekolah. Jahat lah Izzah. Saya jumpa dia, mata saya bergenang. Duduk sembang dengan dia tu. Dia cerita, dia kata saya sebenarnya ada trauma doktor. Saya bawa trauma tu, saya cerita trauma. Dia kena sexual assault kat sekolah. Lelaki. Yang tu memang Ya Allah. Yang tu memang sebab tu yang hari ni I nak beritahu siapa-siapa kalau ada masalah benda ni, sini benda sangat kuat. Betul. Kalau kita biar Dia hanyut. Sebab I seorang-seorang. I memang seorang-seorang. Tak ada siapa. Aku nak cerita kat siapa. Tak ada siapa faham. And when you have OCD, you don't tell people. You cannot tell people that aku macam ni. Orang sembarangan kan? Dia takkan faham. Alah, lawan lah. Dia tak ada kat tempat aku ambil sembang lah. Betul. Yang lagi satu, kalau aku tak buat, siapa nak buat? Dia macam tu. So masa yang anak first tu,
Macam tu. Bukan tu je. Driving. I have problem with driving. Driving? Yes. Ni kalau aku bawa anak-anak aku ni. Lagi kalau aku langgar, aku mati. Semua akan mati dalam kereta ni. So bila driving tu, I akan concentrate. Betul? I can concentrate. Ataupun I call somebody else to makes me feel relaxed. I call everybody. Untuk cakap. Macam setengah orang dia call sebab dia takut mengantuk. Tak. I don't say. Kalau kata duduk dalam kereta, kami tak pernah tidur. Tak kisah siapa yang bawa. Kiranya Kak Faizah yang call tu untuk distraction Kak Faizah punya fikiran. Yes. Takut langgar orang. Takut macam, dia kita balik. It's not easy. It's like having a war with yourself. It's like having a war. Distract diri sendiri daripada pemikiran sendiri. Dia tak boleh macam tak apa, tak mau bawa. Tak boleh. Habis tu kalau aku tak bawa kereta, anak aku nak pergi sekolah ke mana? Dia tak boleh macam tu. I have to fight. All by myself. Tak boleh buat apa. So that's why itu yang benda yang kita cuba nak ajak. Dekat anak ni susah tau. InsyaAllah boleh. Sebab betul lah Kak Faizah cakap dia muda lagi. Tapi insyaAllah lah bila dibesarkan dengan cara Kak Faizah duk ajak tu, lama-lama dia melekat lah. Dia macam tu. Tapi dia benda tu disebabkan dia takut. Sebab kita asyik fikir pasal mati. Oh, tak tahulah orang lain. Tapi kami memang yang tu asyik fikir pasal mati. Kami masa kecil dulu, I cannot go to the hospital. I start crying. I cannot see ambulance. I'm scared. Because I keep thinking about death. About yourself or other people juga? Other people. I don't want to see anybody pass away. Kalau kata ada mayat, aku raplah dah. Alamak, hari ni siapa betul meninggal. Alah, janganlah aku nak kena pergi peluk mayat dia. Aku takut. And I cannot sleep. Even until today, kalau kata dengar siapa-siapa meninggal, 2 minggu tu, I keep thinking about that. Pasal walaupun orang tu macam kita tak tahu. Tak apa rapat sangat. Tak rapat kan macam kita dengar. Aku terjadi bodoh Ustaz. I keep thinking about that. Sebenarnya bukan kerja kita pun nak fikir pasal benda tu kan. Ini dulu macam tu. Dia jadi macam tak. It's not my business, you know. But I don't know why I'm torturing myself thinking about other people. Cannot control the thoughts. It keeps coming. I cannot. Tapi memang betul OCD, dia punya orang panggil precursor ataupun asal dia tu memang anxiety. Memang betul Kak Faizah cakap, anxiety memang dia takut mati. Jadi memang fear, worries, anxious, dia memang antara perkara di atas OCD. Memang betul pilar dia. Memang dulu lah pun OCD ni dia bawa anxiety. Dia baru pecah pasal OCD ni besar. Dia jadi ada O saja. Ada OC, ada OCD, ada O saja, ada C saja tak ada. Dia memang kena ada O tu. Kena ada O. O tu wajib. Obsesif tu kena ada. Betul. So kalau macam bila dengar suara, pemikiran tu ada suara. Tak dengar. Dia bukan suara. Dia masih dalam bentuk fikiran lah. Dia bukan sampai dia dengar macam fikiran kita. Fikiran kita. Tak ada orang bisik-bisik ni semua tak ada. Tak ada siapa bisik pun. So bila pemikiran tu yang keluar, pernah tak macam dalam kehidupan confuse kejap? Kenapa nak kena fikir macam ni? Kenapa pemikiran ni keluar? Pernah keluar? Aku fikir apa ni? Memang kata tanya. Aku fikir apa? I don't cry. I cannot cry. Cannot cry? I only cry when kalau ada purpose. Menangis hanya sebab nak kena syuting. Kita ada fikir duit tu pun aja. Duit kalau tak ada OCD pun dia nangis. Riau lah. Kalau kata duit ni OCD pun bilang. Kan jadi kita boleh menangis lah. Tapi kalau kata macam like I have to cry over something, I mean yes, and kalau kata macam kita orang yang kita sayang tu pasti of course lah kita menangis. Tapi besides that tak ada. Macam konyol-konyol patah hati ke ataupun frustration. No. I don't know how. My husband kata macam, you ni ke gaduh ke apa, you tak ada kata nak sedih ke nak menangis. Aku kata kalau I menangis, sedih I. Sebab apa? Dalam otak orang, tak tahu lah orang lain. Tapi macam kami ni, kalau kata orang, if you cry, you failed. It means you're not strong. So just shut up and just move on. You cannot cry. Dia jadi macam, aku tak tahu kat mana aku nak menangis. Faham? Kecuali kalau macam anything, I don't know lah, benda tak menjadi. Macam my parents yang macam, macam mana nak kata no? Dia bukan tak sedih, dia sedih. Tapi I don't cry. Tapi betul lah, cry ni dia organic. Dia natural. Kalau orang tu tak boleh menangis,
dia tak ada masalah, betul. Tak, sometimes you have to let go. Betul. Pasal apa Kak Faizal rasa tak let go? Pasal otak tu duk kata lemah kalau menangis. Macam Kalau kat sekolah I never cry. kan member dah buat haria apa ke? Tak ada. Tak, siapa pun buat hari dengan aku gila ke apa. Dia macam terbalik je. Kak Faizal sekolah mana dulu? Common Green Lane. Oh. Dok pandai sebenarnya. Kau ngeri. Dia tak pernah. I tak pernah ada masalah orang cuba. No. Cikgu pun tak ada. Tak ada. Cikgu macam kat hang ni katalah apa pun. Tak pernah ambil pot je. Katalah apa pun. Macam dia takkan because I think because I dah macam bila dia dah set bila kita dah tahu yang kita ada benda tu. Mula-mula masa doktor yang terapis ni dia suruh mai I think about 8 months kot. I duk kena pergi balik GH tu. 8 bulan pergi balik untuk diagnosis. Bukan buat terapi. Untuk terapi lah. Tak apa benda tu dia suruh buat dulu nak kena dulu atas tu. Doktor tu kata okey sekarang ni tak ingat lah macam ingat kalau cakap apa benda lah aku buat ni. Kan kita macam tak faham sekali dia tanya kita jawab. Doktor tu kan dia cakap okey yang ni you have to apa-apa je lah doktor. Kan kita ikut je lah. Lepas tu baru dia beritahu okey yang ni macam ni this is how you have to handle. Lebih bagus doktor tu. So disebabkan benda tu yang kita macam kami tahu macam mana nak I know how to handle myself. I know how to handle yang ni macam ni. Lepas tu tak ada. Bukan tak ada macam I tak ada lah macam nak macam attack ni tak lah. Sampai bila dah kahwin lagi kan pening. Kan? Betul. Fikir 800 kali nak kahwin. Lagi kan pening. Tak cukup 800 tak boleh kahwin. Fikir 800 kali. Lagi kan pening. Jadi kita pun dah pening lah. Tambah pula dengan lelaki pula pening. Dia memang jadi pening lah. Dia dah start balik lah. Dia dah macam back at one balik. Lepas tu dia ada anak. Lepas tu dia masuk anak. Lepas tu dia pressure baru. Dia main yang baru yang kita benda yang baru masuk dalam hidup kita tau. Setiap kali ada perubahan hidup dia akan start balik. Dia akan start balik. Mak mentua pun ada. Maksud dia bukan pasal isu lah. Maksud dia ada lah here and there. Ada semua ada here and there. Memang ada everything lah. Everything. So dia macam macam I know that my mum pun mungkin ada juga tau. Sebenarnya dia memang ada. Pasal Dia apa? stage bila Kak Faizal cakap dia ada mungkin. dia ada sebab dia yang mengajak Cuci tu semua lah. bayangkan kami kalau berus gigi dulu, kami akan berus gigi sampai berdarah. Sebab kalau tak berdarah maksudnya kuman tu tak mati. Tulang pula tak aku. Sampai ada gusi, problem Swelling. gusi. Gingivitis Allah. Bayangkan kami kalau pergi dentist, kalau pergi dentist, doktor kata hang tak payah, kita selalu pergi sekali gigi berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Dia cakap tak payahlah Pak Izzah hamai setengah sekali pun tak apa. Sebab hang punya gigi. Sekarang macam mana? Sekarang pun. Mesti ada luka juga. Tak ada lah, tak ada luka tapi macam Lama lah. berus gigi saja mungkin masa 20 minit. Berus gigi je. Berus gigi 20 minit. No. Tak, yang ini the truth Inilah kebenaran dia. Sebenarnya saya nak bila cerita ni kita nak bagi orang faham betul-betul nak bincang. Jangan duk cakap yang hang berus gigi 5 minit kiri 100 kanan 100 contoh hang dah kata hang OCD dah kan. Betul. Because dia bukan perbuatan tu, dia apa in your mind tu. Dia rasa macam dah habis dah. Tak habis balik. Ubat gigi tu buah banyak kali lah. Banyak kali. Tak okey balik. Macam tu lah. Okay. Kak Faizah berlakon ada tak? Contoh dia. Contoh dia Kak Faizah kan baca skrip. Dah buat dah? Ada tak dalam otak Kak Faizah rasa aku buat tak betul? No. Tak ada. No, I don't care about. Very good. Sebab itu kerja kot. Sebab kerja. Dahsyat kan. Maksud dia bila dia cerita dia pasal keseluruhan tapi bila dia main kerja dia jadi profesional. Macam kerja tak. Hebat lah. Pemikiran tu dia tak menyerah time kerja. Tak. Dia masa time kerja tak. Cuma I have problem with public. Orang tu tengok. Tak, bukan. Kalau orang dalam industri, I know that some people don't like me because the way of stuck up I am. Very. Sebab I memang tak tahu nak start conversation. Nak sembang orang tak erti lah. Macam tak erti macam setengah orang kan daripada. Sebab tu ada Ana adik ni adik Zana. Dia she's a very people person. She's very people person. Betul. So dia bagus bila dia jadi PA tu. Dia bagus dalam PR. So dia akan bercakap. Tapi dia sedap minyak. Dia lah akan bawa. Sebab tu orang terkenal dia daripada Faizal Hilal ni. Kalau orang dalam tu dia tahu dia. Orang dia sembang dengan dia dulu.
Sebab dia pandai bawa. Sebab macam dia ni memang tak tahu apa, dia ni memang tak tahu cakap lah. I'm very I don't speak a lot. Tapi dahsyat lah. Betul dah sekarang aku cakap. Tapi dahsyat lah. Saya tutup masih dahsyat tak boleh move on tu. Pasal when you can separate work and your personal, yang ini a whole new level lah. Yang people kena belajar daripada Kak Faizah. This is because my life is more stress than my work. You understand? Understand. Memang dah berat macam ni. So setakat macam kerja ni ringan. Faham tak? So acting satu lagi. Dia macam so bukan masalah lah. Dia macam it's not a problem. Dia cuma masalah dia is with public. I'm not a public person. Hampa jangan macam tiba-tiba macam Faizah, oh my god, Faizah you cantik. Aku tak tahu nak react macam mana dah. Senyum nak respon pun jadi freeze lah. Tapi tak apa, biasa senyum je. Sebab tu kalau kata macam setengah orang masa zaman dulu kan kita ada reporter kan. Reporter ni semua kita yang kita kena lipas in order untuk mereka tulis pasal kita dah setting dah. Baik-baik. Tak ada benda tu. Tak ada benda tu. I've got stage fright. Oh, ada stage fright. Ada stage fright. Dia banyak benda-benda macam tu. Cuma kalau macam di depan kamera ni I'm used to it lah. Sebab dia macam tak ada masalah tu sangat. Tapi kalau kata benda yang involve yang I have to bercakap dengan orang macam it's a bit difficult lah untuk macam public tiba-tiba ada orang tanya interview about my life. Macam contoh macam dulu lah. Now I'm used to it lah. Macam orang tanya macam okay Faizah, apakah perasaan you? Aku jam lah. Aku tak tahu jawab. Aku nak cakap apa ni? That's why masa berlakon tu I just kalau boleh lah dalam industri ni, kalau kata boleh hanya memilih untuk menjadi seorang pelakon tapi tak nak publicity, memang kalau boleh kita nak macam tu. Kalau kami nak yang tu lah, tapi yang tu tak boleh lah because it comes together. Betul. Dia buka alakat. Dia buka alakat. You berlakon, muka you kat TV, memang publicity akan ikut you. Kan dia tak boleh buat dan dia tak boleh, I dah tak boleh keluar dah. Dia dah kat masa tu dia tak boleh keluar dah. Dan dia ongoing. Ongoing. Okay. So Asfar nak tanya apa? Okay. Macam tadi lah kita kata orang yang tak alami dia tak faham. Dia tak tahu So bila mana dah berkahwin, ada anak, mesti ada kawan, mesti ada circle. Kalau bila orang tak faham apa yang Kak Faizah rasa, apa yang Kak Faizah lalui, kan? Ada tak putus asa? Ada rasa putus asa ke? Tak ada, macam dulu tak pernah ada faham sebab I don't tell. I don't speak about it. Memang kami tak cakap pasal benda tu. Pernah tak cerita pasal OCD dekat public? Tak pernah. Tak pernah. Siapa tiba-tiba nak panggil dan kata, hang ada OCD? Who wants to believe you? I mean like, because I don't look like one. Kan? So dia macam, tak. Dari segi emosi. Dia benda ni bukan satu benda untuk kita macam proud of. Dia bukan untuk kita hide sebenarnya, tapi tak perlu tunjuk. This is mental health. This is not something that bukan something yang macam untuk dibanggakan, you know. Tapi hari ni dah kita cakap pasal mental health ni. Betul. So yang ni lah kami nak abang. Tak payah hang claim hang OCD sangat lah. Hang ingat OCD tu stroke lah. OCD ni penat dan sekarang. semua bukan semua orang boleh hadap benda ni. Yang dia ambil masa yang sangat lama untuk dia bila masuk benda baru je dia akan jadi lain lah. Jadi macam mula-mula hidup single dulu, dia ada mak ada bapa, lepas tu bila kita kena hidup seorang dia akan main masalah baru, lepas tu dia bila dia kahwin dia akan main lagi, lepas tu dia akan attack bila ada anak pula. Sekarang ada pasal sekarang ni ID fasa yang macam tone down. Okay, saya lupa nak tanya tadi. Kak Faizah kata Kak Faizah tak boleh share toilet. Waktu Kak Faizah kat rumah dengan family, Kak Faizah ada toilet sendiri? Patutlah. Masa duduk taman Saadun tu dulu tak ada lah. Masa duduk dengan mak dulu tak ada lah. Tapi dia pun jadi bersih juga sebab dia sama macam kita. Boleh geng lah. Dia tak ada masalah lah sangat. Benda tu macam kita dah tahu, kita membesar kat situ. When kita dah start macam duduk sendiri. Understood. Tambah pula strangers. Yes. Kan? Okay. Faham. Jadi memang dahsyat lah. Kita nampak transition tu memang betul lah. Dalam mental health sendiri Kak Faizah, dia transitioning of your face in your life tu memang pressure. Betul lah Kak Faizah cerita. Dan saya suka tadi Kak Faizah cakap pasal jangan romanticizing mental health. Sebenarnya betul. Macam Kak Faizah cakap kan dekat TikTok, bipolar survivor.
anxiety warrior. Mereka tulis dekat nama mereka. Sebenarnya yang tu semua tak bagus. Because betul Kak Faizal cakap tu, saya memang selalu saya duk cerita kat semua. Because tak, benda kalau hang ada depression tak cerita. Takkan cerita tak? No. sebab mengundang. Ada orang dia suka letak. Dia boleh live and talk about it. Like I'm having, cannot accept that. I mean, Dia nak bercakap boleh, tapi hang boleh terima ke orang kritik hang balik? Betul tak, tak? dia macam tak tahu lah, tak tahu. I don't know if kalau macam kami tak boleh buat benda tu. Bila aku kena attack benda tu kan, macam contoh macam kami, kalau kami kena attack benda tu. Main takkan ada masa dah aku nak pegang telefon, aku tak ada masa dah. Aku takkan ada masa nak pegang telefon sebab aku kena panic attack and anxiety attack is two different things. Betul. Okay, ladies and gentlemen, let me explain this to you again. Panic attack and anxiety attack is two different things. Panic attack adalah satu benda yang tiba-tiba dia jadi, yang hang tak. Anxiety attack when you are facing, you are worried about something, so suddenly the anxiety attack. Yang itu anxiety attack. Anxiety attack is fine, but not panic attack. Betul. Sebenarnya memang dalam psikologi pun dia tak ada istilah anxiety attack. Dia hanya istilah anxiety. Panic attack betul. Sebab tu nama dia attack. Ya, sebab tu nama attack. Sebab dia macam kita, contoh dia wallet. Tiba-tiba pegang-pegang pungkok, wallet tak ada. Kita dah panik kan? Ini beratus kali ganda rasa For no dia. reason. For no reason. For no reason. Duk saja-saja dia mai. Yes. Hang tiba-tiba hati aku sakit jantung lah. Alhamdulillah. Kami kena panic attack ni dalam labor room. Dua-dua sekali, anak dua-dua. Waktu nak buat salin. Lepas tu tak mau bagi doktor tu perasan kan. Aku takut lagi doktor tu perasan. Kita bedak. Caesar. Tak mau. Memang kami tak mau. I have a problem where I tak pernah masuk operation kecuali I panic. I got no choice. I cry like hell. Yang tu benarnya aku takut mati. Yang tu aku takut. Aku memang takut mati. Panic I cry like hell. Umur tu? Masa tu 17. Alright. Apa turning point Maini yang Maini dah mula terima? Yang you live with OCD and it's part of yourself. No, I accepted long time ago, but it's just that dia akan, benda tu dia something you cannot control. So bila ada main orang baru dalam hidup kita, so dia akan attack taruh anak biasa. So dia akan attack taruh anak biasa. But the good thing is that I don't really have lots of friends. Kami tak banyak kawan. My circle is very small. Sebab apa, lagi banyak kawan lagi sakit kepala aku. Lagi dia macam, sebab kita ada OCD, kita takut sekali aku, macam tadi aku cakap, aku cakap ni, aku rasa sekali aku cakap ni, sekali dia. So kawan ni dia hanya ada yang betul-betul yang quality saja. Yang quality friends yang macam I know probably since from school, ataupun kawan-kawan yang memang kita dah, orang kata yang memang dah tahu lah. Geng-geng karaoke ke? Geng karaoke tak ada. Kami tak ada geng karaoke. Kami tak karaoke sebab suara tak sedap. Jadi kami tak pernah pergi karaoke lah. Ni teringat cerita tu. Anak mami. Okay. Sanggup pergi karaoke punya pasal. Okay. Kena tangkap. Okay. Okay. Baik. So, kalau kita tengok balik kan, macam mana OCD ni mempengaruhi hubungan kalau daripada perspektif Maini sendirilah kan. Kalau kita compare kan, kalau orang yang tak ada OCD dengan orang ada OCD ni, macam mana hubungan mereka ni? Macam mana hubungan tu berjalan, berlangsung? Macam dengan husband aku tak boleh, dia tak boleh terima. Macam contoh dia kalau I tidur, the light memang kena off, and dalam tingkap semua kena rapat tutup. Tak boleh ada sikit pun Cahaya. So he got annoyed. Takkan you ni tak boleh lah, I tak boleh. So dia akan rasa annoyed. And then sama juga kalau macam banyak benda lah. Macam contoh dia apa tu, rumah kan, okay, bilik kami kan dia toilet, tapi toilet tu kat dalam almari, faham tak? Okay, toilet kami dalam almari, so dia kena tutup. So kadang-kadang terbuka sikit, aku disuruh lelaki aku bangun, tak boleh juga tutup bagi rapat. Kau tak tidur sampai pagi. Because I have insomnia. Selalunya orang ada OCD, dia akan ada insomnia. Dia mesti ada insomnia. Betul? Dia mesti akan ada. There's no such thing as you have OCD tapi you tak ada insomnia. Itu bukan OCD. Kalau hang ada OCD, hang mesti akan ada insomnia. Betul? Sebab pemikiran tu akan ganggu tidur tu. Dia sama juga, overthinking tu bersambung. Kan tak ada apa pun nak fikir. Ya, tak ada apa pun. Tapi dia akan bising terfikir, otak ni. aku nak tidur ni.
Dia akan ganggu. Tapi boleh kan lah tidur kalau tak ada suplemen, tak ada ubat tidur, boleh tidur? Tak boleh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. But I have sekarang kita ambil supplement, kira belajar stop. I go to the gym untuk bagi rasa penat. I pernah tak tidur sampai 48 jam. It's crazy, no? Mengantuk ke? Dia tak mengantuk, dia letih. Dia letih, Dia restless. tak cukup makan, tak apa, dia tak cukup tidur. Betul. Sebab dia penat. So macam my mom have the same problem. And my firstborn also have this problem. Oh, so anak so firstborn? I try untuk, that's why dia kena tidur. Dia kena tidur. Anak main tidur dengan kami lah. Kalau tak, dia tak tidur yang first tu. Oh. Dia besar kan? Tak, 12 tahun. 12 dah. Kami kena letak dia bagi tidur dulu. Lepas tu baru kami boleh buat apa nak buat. So kata tadi macam dia ada ciri-ciri tu kan? Apa ciri-ciri yang nampak kat dia? Dia teruk. Dia teruk daripada segi macam dia tak duduk. Astagfirullah. Anak aku duduk macam antara apa ni? Ni pasal apa ni? Dia cakap, no mami, something is telling me that I should do this, something is telling me I'm about something. Dia yang tu. Lepas tu macam cakap Fiza, tolong dia. Saya cakap dia, no, everything is in your mind. It's just in your mind. You've got to fight. No mami, I cannot. Tapi susah kami nak explain kat dia tu, susah sebab dia budak. Betul. Tahu, dia takkan faham tau. Dia macam, dia susah kami nak explain kat dia. Bila macam contoh dia macam kalau kata dia ada masalah yang solat tu. Kalau kata dia tak bangun solat, macam solat subuh apa, she go crazy. She start crazy. Dia macam dia takut, you know. Bila ni kan masuk neraka dia macam tu. Apa benda ni? Ni apa masuk neraka pula sampai ke situ mikir apa dah dia. Masa tu she was very young. So I took her and see the therapist lah. Terapis tu tanya, tak tahu lah point yang dia tanya kat dalam tu kan. So I told, lepas tu main abang dia, tak boleh dia, you tak boleh macam ni. You have, you know, mami, my friend thinks that I'm crazy because I always macam, I think you've got to stop thinking about what people think about you. Because the end of the day, it's about you, it's not about them. Jadi macam, dia cakap, really mami, do you think people know? Who cares? I don't have. You want to show you how many people who actually hate me? I tunjuk kat dia tu orang cakap pasal mami macam mana. You think I care? I don't care. Dia kena nampak dia. You think I care? You look, oh my baby, that's what. Yes. Who cares? We are making money, they are not. So let them talk. Okay. Saya kena bagi kat dia benda tu lah. Motivation tu kan. Saya kena beritahu dia. Then you understand well because it's yourself juga kan. Do you think macam you tengok mirror bila you tengok anak you? Yeah, very kan. Dia macam cakap, oh my god, she's just like you. My husband says she's just like you. Tapi I try to train. I don't juga lah panggil apa dia tu. Tapi macam macam I try to tell her when yang ni macam I kena fokus sikit sebab dia macam I beritahu kat dia macam dia selalu balik macam mami, you think, you know, tak payah kisahlah apa kawan kata. Kawan tak penting lah. That's why I don't have a lot of friends. You see, I don't have lots of friends. Who cares, you know? I still cakap benda kat dia. You have me. You always have me. Ada important question. Do you blame yourself for your kids? Yeah, I keep blaming myself because I tak tahu kat mana silap dia. I tak tahu kat mana silap dia yang macam I keep thinking macam kat mana silap yang aku, I always tak mahu bagi dia ada benda tu. Tapi dia berada dalam environment circle yang zaman sekarang ni yang susah kita untuk control. Different generation Ya, susah nak bagi tahu kat dia yang sebab tu anak I tak ada TikTok. You can watch TikTok if you want, but dia tak ada account dia, tak boleh. I tak bagi anak I ada any social media. Tak bagi Very ada. good. Sebab I tak boleh. I don't think she can control this. Tapi betul lah Kak Faiza rasa yang blame, sebenarnya saya tanya soalan tu semua related lah. Memang banyak patient yang mereka akan blame dia bila dia generation. No, you have to blame yourself. Who else to blame? Tapi for me itulah. No, you have to blame. Who else to blame? You yang besarkan dia. Lain lah kalau macam you bagi letak kat rumah orang mana-mana kan, suruh dia besar, there's a different story. But whatever happened to your kids, the one that needs to be blamed is you. It's you. Don't be hard on yourself. No, I'm not like macam then you should realize, janganlah bila dah besar dah terlambat pun, that's a bit too late, because I realise that this is something, ini bukan macam bila I dah tahu benda ni,
Sebab tu I cepat-cepat bawa anak I pergi jumpa terapis. You take the accountability. Yeah. Be a Sebab responsible mom. sebab I dah untuk face bawa benda dia. tu. I dah face benda tu. Jadi I tak mau dia end up like what I'm facing right now because she's not strong enough to face what I'm facing. She's not strong. Jadi maksud dia you put the blame tu, you own it and you make change. I have to tell her that I don't know how to change her to be as Other people. heartless like what I'm facing right now. You have to be heartless because if you concerned about what people think about you, then dia susah nak hidup di masa sekarang. That's why I macam ambil satu langkah ke bawah untuk tidak terlalu aktif di dalam industri. This is also the reason why. Because I cannot accept what people talk about me. I takut sekali I hilang sahabat. Bukan, I tak ada depression kalau orang cakap. Tak, aku takut aku pergi serang orang tu. Lompat tangan hijau. Darah utara ni yang buat main. I takkan ambil macam depression ni orang cakap. No, I takut sekali lagi tiba-tiba aku ada depan rumah dia. Tentu yang kita takut. Jangan, tak boleh. Sebab kami laki bini macam tu. Sebab laki aku pernah buat istilah macam tu. Ada satu komplain dia pergi cari tu sampai jumpa. Tapi orang sekarang memang dia komen tu macam orang panggil apa, tak ada batas dah. Tak ada filter Jadi macam I feel peace bila orang dah tak bercakap pasal orang dah tak kenal sendu memang ambil lah aku sendu pun sendu lah. Hidup aku aman sangat kalau daripada people keep talking about you. Tak semua orang suka. Orang sekarang ni dia macam tiba-tiba tak suka kat hang, tak tahu sebab apa. But you know, you just cannot stop people from untuk tak suka kat hang kan. Tak suka lah. Tak boleh tutup mulut orang. Apa orang nak fikir pasal kita tak boleh. Filem terbaru dia nak buat. Razak Mohidin dia dah ajak Kak Faizah. Tak ada pula. Tak. Dia buat casting, dia tengok dia pemain casting dekat Penang. Ada lah dia beritahu itu. Tapi dia tukar dah nama, bukan Metro Wealth dah. Apa dia tak, nama bukan Metro Wealth, bukan Bunga yang lama tu. Nama. Oh, tipu masuk filem pula kan. Sorry ya. Orang Sanglang dia tak apa tahu sangat. Saya dulu nasi kandar Penang tu saya makan awal lagi pada doktor. Dia duduk kat Indonesia, saya melantak nasi kandar. Okey Kak Faizah. Ramai orang takut nak pergi jumpa terapis. Psychologist, counselor. Apa pendapat Kak Faizah? Tu takut. Siapa dah kata hang ada ACD ya, pilah jumpa counselor. Kan kalau kata betul janganlah macam self claim. Jangan self claim ataupun diagnose diri sendiri. You have to go and check lah. Why bother to pressure yourself saying that hang ada tu, hang ada ni bila hang tak ada. Jadi kalau waktu Kak Faizah PIF awal-awal tu takut tak? Memang takut hospital lah. Hospital memang takut. Masuk dah jumpa terapis tu takut tak? Tak, takut. Cuma I was confused. Dia ni apa dia ni? Kita kalau kata pergi jumpa doktor, dia check lah. Yang pakai tu dia check. Dia ni apa sebab dia tak check? Dia duduk suruh aku tidur dengar lagu apa semua ni. Zaman dulu ada dengar lagu. Itu ada. Saya dengar lagu Jamal Abdillah tau. Dalam bukan scan. dia tak tahu ting. Dia tak ada orang nyanyi lah. Waktu pi tu orang suruh pi ke kerelaan hati ke siapa yang bagi pencerahan sebab dia bawa pi lah sebab dia duk kata kita duk kena panic attack tu so dia cakap tak tahu saya berasa macam nak mati ke. Aku selalu macam tu daripada kecil. Mak lain suruh pi. Main ni kan macam dia kata macam tak tahu lah. Masa nak mati dah ni pun. Aku nak mati dah. Selalu macam tu. Aku cakap dia gila mak kita. Anak first kan kami anak first. Jadi anak first dia menggelupok. Tengok anak dia macam tu. Dia cakap tak apa esok kita pergi hospital. Dia sikit-sikit hospital kan. Pergi hospital doktor kata okay ni bukan dia. Ini apa benda tak tahu. I tak ingat. I cannot remember tak. Memang tak ingat. Tak ingat dah apa doktor kata ni yang dia bawa tu pergi. Walaupun Kak Faizah masih 17 tahun. Mana ingat dah cerita dulu. Betul je lah. Dia buat pakai. Jadi jangan takut lah. Jangan takut lah. Kalau ni dapatkan bantuan lah. Betul. Kita pergi scan, pergi check lah. Dia pun kata takut psikologis, doktor, judge. Biarlah dia judge. Bukan dia kenal kita. Saya dah kata macam tu. Betul tak? Bukannya Kak Faizah pergi jumpa doktor tu. Maksudnya dia bukan doktor tu kenal hang ni siapa anak, siapa duduk mana. Betul tak? Yalah, you sakit. Mental health ni dia sakit lah. Macam sakit demam. Kita demam kita jumpa siapa? Takkan jumpa bomo. Kita jumpa doktor lah. Itu wajib lah. Tapi Kak Faizah cakap pasal bomo betul. Lah ni orang bila sakit tiba-tiba sakit sikit apa sikit orang buat. Itulah dia kata hang ni memang terpaling famous pula semua orang nak buat hang. Kan dia bukan dia kadang-kadang aku pun tak tahu nak cerita orang macam ni. Penyakit Ain. Ada bukan tak ada. Benda tu kan kita dalam Islam dia memang ada. Tapi kita tak adil lah benda semua hang nak fikir benda tu. Kalau hang dah kata tahu kata Ain, hang jangan tunjuk apalah yang hang sendiri mau ingat lah. Dia macam tu lah. Dia macam tu. Kalau kata hang takut penyakit hang, kalau hang dah macam takut sangat orang. Dan hang
kena tahu lah yang ni tak ada semua buah nak tunjuk kan. Anak menangis buah nak tunjuk, anak ni buah nak tunjuk kan, macam mana kan. Okay. Ada elemen-elemen mistik ke sepanjang rawatan berlaku ke? Ada orang kaitkan ke? Mana tahu. Kami dengan mistik ni memang tak ada cerita nak cerita. Tak ada. Tak ada Kira nak cerita. mak atau awal tu memang bijak. Sebenarnya very bijak lah 90s. Waktu tu saya rasa umur mak Kak Faizal umur 30 lebih kot. Early 30s kot kan. Early 30s because I remember waktu pergi kedai tu makan, dia cerita umur apa saya agak 30. Jadi waktu tu bijak lah. Dia kalau kira lah zaman 90s dulu. Orang dulu memang bomoh juga. Ustaz jarang lah. My parents a bit modern lah kot. Dia macam dia bukanlah modern, dia ada juga tapi bukan, dia tahu dah yang ni bukan bukan anakku ni bukan. Penting kan? Saya tanya ni pasal apa penting tau. Mak maksud dia contohnya Kak Faizal main ni sekarang untuk anak dia. Jadi mak main ni penting. Dia penting. Dia pun tak tahu. Dia pun mungkin tak faham pasal doktor tu cerita apa dia ni ada OCD apa. Mungkin dia lah. Dia mungkin tak tahu. Dia pun angguk sajalah. Janji okey doktor kata lah ni hang kena main terapi. Kawan tu pun bawa. Hang buat apa punya pasal hang doktor kan. Dia macam tu. Tapi dia at least dia try kan. Very good lah. Dia ikut lah. Kami pun DP lah. Dia orang kata 8 bulan tu daripada ni duk kena main hadap pula satu kerja pula duk kena pergi hospital pula. Lepas 8 bulan tu rasanya dah okey kot, tak payah duk pergi dah lah. Kami kata kat mak kami kan, tak maulah aku tak larat dah ni, duk kena pergi benda tu kan. Apa jadi sepanjang 8 bulan tu? Kalau boleh. Penat. Penat tu satu kan. Kita tahu kontrol lah. Dia akan ajak macam mana nak kontrol sini. Boleh share sikit? Tak ingat dah. Tak ingat. Tak Dia ingat ada dah suruh buat jadual. Dia tak ada suruh buat jadual lah. Cuma ingat dia bagi dengar lagu, betul dia habaq lah macam mana kontrol dia. Dia cakap apa benda pun, you know what is right, what is Cina tau dia tu. You know what is right, what is wrong, right? Dalam hidup ni dia kata hantau kan yang mana betul, yang mana tak betul. Hantau kan, beza mana betul. So yang tak betul tu buang lah. Kita ambil yang betul je. Dia kata kalau kata benda tu, dia nak bagi faham. Kita budak sekolah kan. Dia nak bagi faham. Sekarang ni benda ni tak betul. Macam hang syik fikir mati. Memang semua orang akan mati. Dan ni hang fikir semua orang pun akan mati. You cannot avoid. Semua orang akan mati. Tapi hang jangan fikir pula macam mana hang nak mati. Bagi hang fikir pula aku jalan ni saya so aku nak jalan lah. Janganlah. Dia cakap, dia kata kena faham benda tu. Kena bezakan lah baik buruk tu kan. Tapi selalu lagi Kak Faizal kan. Kak Faizal lah main ni lah. Education penting juga kan. Macam main ni sendiri, kita bukan nak kata semua orang pandai ni senang sembuh. Tetapi education ni antara penyokong kita untuk memahami terapi juga. Sebab apa tau, macam contoh kan, adalah orang dalam live kan, dia mungkin a bit uneducated kan. Tapi kita bukan hina, maksud dia punya approach tu berbeza tau. Kita nak cakap dengan mereka pun susah. Jadi sebenarnya apa yang saya nak cakap, patutnya kita ni kena tahu juga ilmu semasa, isu-isu. Maksud dia walaupun mak main ni tak tahu dulu, tapi at least dia cari orang yang tahu. Dia jumpa hospital lah. Dia tak ada pergi tanya jiran-jiran dia. Dia tak ada sebab dia kata dia tak tahu macam nak abang jiran tu anak aku ni aku tak tahu lah sakit apa. Tak ada lah. Dia tak ada macam tu. Bijak. Memang bijak. So sebab saya cakap pasal education. Kami naik bas lepas tu, bas sensei ke apa, bas kuning ke yang dekat hospital tu kan, dia pilah sana. Apa dah hal kan dia benda. Waktu tu main ni kat Taman Tun Sadun dah lah. Memang duduk sana lah. Taman Tun Sadun lah. Sebab dia pergi cerita mak dekat Selamat Road. Yang tu dululah sebelum dia pindah. Kalau Selamat Road jiran lah dengan saya. Bukan Kebun Lama. Dia bukan Selamat Road, dia Kebun Lama. Oh, Kebun Lama. Dia jiran lah. Orang Salang tolong diam Sat. Tunggu Zat. Saya buat rumah sebiji sana nanti. Tunggu Zat. Okey, baik. So, ni saya rasa kalau boleh bagi pesanan khidmat masyarakat dekat mereka yang mungkin mengalami situasi yang sama, tengah berperang dengan minda sendiri, orang kata kan. Apa pesanan yang boleh Maini bagi kat mereka? Jangan self-diagnose. Jangan self-diagnose. Kalau kata boleh pergilah jumpa terapi ke, apa tu, psikiatris ke. Bukannya pergi jumpa psikiatris ke kaunseling ni maksudnya hang gila tau. Dia tak, bukan gila ni is another level. Dia bukan gila, dia cuma gangguan. Dia takut dia akan efek banyak benda. Dia akan efek itu yang banyak kes yang orang bunuh diri.
Sebab kita tak tahu kontrol. Kita jumpa orang ni, dia akan ajak kita macam mana nak kontrol. Ajak je, dia pencetus je. Dia kan? macam, dia akan beritahu, okay, kalau hang macam ni, hang kena buat macam tu. Sebab kadang-kadang pendapat dia mungkin, sebab dia pakar, jadi dia akan bagi method yang dalam dia punya terms yang tinggi. yang mengikut hang punya capable thinking yang another level yang mungkin hang tak pernah dengar lah. Macam tu. So it's very important untuk jumpa yang pakar. Kalau kata mahal lah, kata nak pergi swasta ni, alah hampir je kerajaan ni ada belambak, tak payah buat teruk. Belambak free, tak payah bayar sekupang. Aku duk pergi dulu sekupang tak pernah bayar. Tahu kan DH tu kan, Dr. Cina tu. Student. Nama dia apa. Sekarang sengit. Sengit lah. Pendaftaran. Sedikit saja. Kak Faizal student. Apa dia? Oh, Student free. Student free. Kan? Tapi dia masa terapi tak payah bayar kan? Memang tak payah bayar. Kalau student memang tak payah bayar pun apa. Tapi basically kalau sekarang ni jumpa pakar RM5 kalau dewasa. Tapi kalau student free juga. Tapi biar mak lah tak ada duit saya cerita kalau teruk sangat. Tapi dia okey, government tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan Tapi risau. tak tahulah sebab dulu tak ramai orang gila lah ni, macam-macam gila dah. Yang tak gila pun mengaku gila. Tadi dia agak susah lah sekarang ni, kesian doktor. Aku takut doktor tu yang gila. Doktor sembang dengan doktor. Tengok aku tengok Kak Faizal cerita tadi, saya nak, sebelum kita nak habis, kita nak cerita sikit. Saya betul Kak Faizal cakap yang pasal solat tu, saya jumpa yang itu antara paling sedih lah. Kak Faizal tahu saya buat apa? Saya hantar dia balik. Dia main terapi kat saya, dia naik Grab. Saya hantar dia balik. Saya tak sampai hati yang saya cerita tu. Lepas tu nombor 2 yang saya pernah ni, wanita berusia lah, umur 50-an. Dia OCD wuduk, OCD kebersihan. Salah dia jugalah. Bukan salah dia, salah family dia tu. Pergi belah kucing. Jadi bila kucing tu pernah kencing kat satu tempat, hujung tu contoh. Lepas tu, memang tempat tu je lah, dia bersih satu rumah. Pasal dia tahu tersebar semua kotoran, macam Kak Faizal cerita. Tapi bila dia nampak je kucing tu, bila-bila masa masuk, dia anggap kucing tu dah pergi kencing merata. Kalau macam tu dia tak boleh belah kucing. Yes, betul. Simple Zat. Itu yang saya cakap. Saya cerita kat dia. Kalau boleh nak betul-betul kurung kat luar betul-betul. Jangan bagi masuk sebab dia pun sayang betul-betul bapak suami dia. Tapi memang tak boleh bagi masuk rumah langsung lah saya cakap. Lepas tu pasal wuduk. Ambil wuduk. Bila dah wuduk kan jalan kaki. Dia takut splash lantai. Kena kaki dia. Jadi wuduk dia tu batal. Dia susah. Macam Kak Faizal cakap lah. Dia punya level ni banyak. OCD betul. OCD dia banyak level. Memang mild, moderate, severe juga. Dan memang kita kena faham betul-betul OCD ni bukan melawan saja daripada awal. Nampak Kak Faizal. Kak Faizal walaupun dia melawan, tapi at least dia dapat seek help dulu. Seek help tu yang utama dapat dulu. Tapi Kak Faizal orang panggil apa? Handle sendirilah lepas tu. Belajar sendirilah. Takkan kita nak tunggu appointment je belajar. Dia penting juga. Agama tu penting. Betul. Ajaran agama tu pun juga dia kena faham. Macam cakap pasal wuduk tadi, kita kena faham lah. Wuduk batal dia macam mana. Najis saja. Tak payahlah main elaborate benda tu semua. Betul. Kan semua orang tahu. Yang tu kita tahu, itu kita ada guideline dah. Memang Betul. Allah SWT dia dah bagi guideline lah. Cuba ikut betul-betul. Ikutlah guideline dia bagi tu. Lepas tu sebab kadang-kadang kalau dia dah macam terlalu benda itu, dia macam, sebab dia memang pernah katakan kadang-kadang benda itu pun disebabkan syaitan yang membuat melambatkan solat kita tu. Jadi bila bab solat ni yang tu yang kena faham lah. Kita kena balik pada agama yang faham yang benda ini tidak akan membatalkan wuduk ataupun benda ini tak akan. Sebab tu kita ada kata contoh dia, kalau kita terlupa, kita kena sujud sawi kan. Sebab dia ada sujud sawi. Sebab apa ada sujud sawi tu? Sebab manusia ni orang yang pelupa. Memang sifat dia. Sedangkan Nabi pun kadang-kadang terlupa dia. Ada. Betul. Kan? So benda ini kita kena ada guideline. Kalau buat solat lah. Kalau buat solat. Sebab tu kadang-kadang ini kalau kata macam contoh dia orang cerita macam benda-benda yang macam ni, I am very realistic. So let's talk about something realistic here. Betul. Kita kena cakap benda macam what I'm facing. It's a different. It's about life. It's about uncertainty. Yes. Kalau macam solat, wuduk ni kita dah ada guideline dah. Betul. Kalau what I'm facing ni dia tak ada guideline tau. Dia tak sama dengan orang lain. Tak sama. Kak Faizal tahu tak pasal guideline tu, dia tahu. Dia tak ada validation.
Jadi sebab itulah dia jumpa doktor. Ah. Bila dia jumpa doktor, bila kita cakap, saya tahu doktor, follow. Kita tekankan dekat dia. Because kita ni, kita kena macam nak cakap macam kita kena, dia tak boleh macam tak boleh macam, sebab benda tu dia dah ada guideline, benda dah ada guideline tau. Dia macam contoh dia kalau lampu merah Han tak boleh langgar. Han janganlah langgar. Betul. Takkan Han tak tahu. Sama jugalah macam solat dengan Wudu ni pun sama. Jadi kita kena kat sini lah. Kena Betul. ni kat sini. Mindset pun sama. Kalau benda yang ada guideline. Betul. Yang tak ada guideline, seek help dulu. Tak ada masalah. Boleh lu kena dia kena macam ni. Kalau tak susah. Pelan-pelan kayuh lah kan Kak Fiza. Macam anak kami pun sama juga. Anak main ni pun yang dia tu pun sama jugalah, dia ada masalah. Dia kalau ambil wudu daripada atas berkebun macam mandi. Oh, dia siap mandi lah. Ni mandi ke ambil wudu, basuh habis semua. Dia akan ambil wudu. Sebabnya Suzwana dah bocor rahsia dah. Cerita sikit-sikit. Saya dengar lah sikit-sikit. Lepas tu dia lepas tu setiap dia punya solat semua ada sujud sawi. Tak apa. Anak main ni dia aku kata jangan dok dia buat juga. Cakap tak boleh lah, dia rasa tak. Tapi tak apalah. Okay. Tak apalah bagi dia. Lama-lama dia akan faham, she's a bit too young to understand. But itulah, tapi at least dia buat lah. Dia buat lah. Kita dah bagi guideline. Kalau orang tak was juga, tak pernah buat lah sujud sawi. Sebab tu dia ada guideline yang benda macam tu lah. Benda ada guideline. Betul. Jadi saya rasa hari ni saya sebenarnya sangat bermakna kat saya lah, sebab saya banyak belajar. Saya suka jumpa klien, suka jumpa orang sebab saya nak belajar. Saya nak belajar ilmu. Sebab kita ilmu ni tak pernah habis. Tak pernah ada limit dia. Dia sentiasa melimpah-limpah. Dan betul Kak Faizah, pesakit ataupun klien lah pengajar kita yang paling utama, bukan buku. Ya, buku tu hanya guideline. Panduan je. Jadi saya seronok sangat jumpa Kak Faizah. Faizah Ilai hari ni. Hampa semua jangan lupa pi Ilai teh tarik dekat Kajang. Bukit Mewah. Apa tak je lah waste tu Ilai teh tarik dia keluar lah. Mamu tu, saya rasa Mamu ada CD. Mamu lah. Mamu Ilai. Dia buat bulat sama. Saya pergi duduk depan dia. Dia tak nak bersini lah. Dia kaki beban memang tu. Tapi kan dia memang buat tu. Saya kan pergi duduk sana 2 jam. Jumpa Suzana, dia non-stop lah. Sembang dia. Dia buat bulat tu. Berdiri. Dia seorang je yang dia buat tu. Dia tak duduk langsung selama 2 jam. Ui. Hampa pergi lah beli. Macam Saya suka, Mishi. saya cakap betul, memang sedap. Sebab dia lembut. Okay. Dia sebab tu dia kami tu buka dia dulu lama dah. Tu dah saya tengok. Dia dah tapi dia daripada Penang. Lepas tu bila pindah mai sini, kira mai dibawa dia mai duduk sini lah. Sebab nak balik susah. Jadi kena bawa balik sini. Sekarang aku menyesal bawa dia mai duduk sini. Tak pasal nak balik duduk Penang pula. Penang tak best lah. Tak apalah. Penang Kak Faizah. Itu sebab hang duduk sini, baru duduk sini. Mai ni. Tak betul. Bukan tak best pasal apa. Bagi saya, kita balik selalu best. Tapi kalau duduk sana tak best sangat. Tak, kami nak duduk sana terus. Sebab dia balik kampung tu rasa feel tu. Dia bukan pasal kita ambil kat sana dia lebih different people, different. Because I have a wonderful childhood life. Tapi memang betul, memang best. Memang betul best. So macam Tapi main ni balik dia bukan duduk Taman Tun Sadun dah. Bukan, tak mau duduk Taman Sadun. Rumah kecil lah kami sikit punya ramai kan lah ni. Abah dia dah pecah rahsia dah. Pergi duduk hotel. Wow. Sebab tu dia kata best. Patutlah best. Duk fikir panah Penang tu apa yang best. Best lah Penang tu. Bukan kami tak mau balik. Tapi kan nak balik. Kalau kena nak balik dia kami ramai. Nak duduk tak mana. Dulu rasa macam besar Taman Sadun tu. Bila kami dah tutup kami rasa kecil pula rumah tu. Dah ada cucu. Cicit belum kan. Buat Kak Faizah anak sulung. Jadi terima kasih banyak Kak Faizah kerana sudi mai hari ni. Kami sangat berterima kasih. Jadi kami ada sedikit daripada Atma Psychology and Training Center. Dia ada gift sikit Kak Faizah. Terima kasih banyak. Thank you. Okay, muka blusher tu tengok lagi lah. Kalau kata tone down sikit blusher tu. nanti kita filter out sikit. Okay. Jadi terima kasih semua. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Episod akan datang kita nak buat episod apa? Hampa komen lah kat bawah. Hampa nak tajuk apa, kami buat lah. Okay. Alright. Boleh. Okay, bye-bye semua. Take care. Bye-bye. Assalamualaikum. Apa lagi? See ya. Lupa nak buat last. Okay, Kak Faizah kena ikut sama-sama. Apa ya? Jangan ni jari macam ni. Ni. Okay. Simpan. Okay.
Macam ni. Okay. Okay. Jangan simpan. Okay. 1, 2, 3. Jangan simpan. Okay. Okay, dah. Alright, thank you. Terima kasih. Alright. Jangan simpan, lepaskan beban. Biar cahaya masuk dalam jiwa. Jangan simpan cerita bersama, kerana kita kuat bila saling percaya. Emosi bagai ombak membadai, kadang jatuh, kadang rasa kosong. Pegang tangan kita, jangan perlahan. Ada harapan, jangan rasa seorang. Tak perlu sembunyi, buka hatimu